Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam IPG peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia dan salam cakna IPG KKP. Selamat datang ke podcast Cikgu Beretika. Pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat penting dalam dunia pendidikan, iaitu guru beretika, murid terlindung, analisis isu etika dan perundangan dalam pendidikan. Saya Muhammad Luqman selaku moderator pada hari ini akan bersama-sama dengan panel jemputan kita, iaitu Encik Hassan daripada Unit Integriti Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam podcast ini kita akan membincangkan beberapa isu semasa yang berkaitan dengan etika dan perundangan dalam pendidikan. Antara isu yang akan disentuh ialah keselamatan murid di sekolah, penggunaan media sosial dan privasi murid, hukuman fizikal serta disiplin murid, dan juga isu buli serta cyberbuli. Perbincangan ini sangat penting khususnya kepada guru pelatih kerana profesi keguruan bukan sekadar berkaitan dengan pengajaran di dalam bilik darjah. Sebaliknya, guru juga memikul amanah untuk menjaga keselamatan maruah emosi dan hak murid. Bagi permulaan, kita lihat dulu pengenalan kepada isu ini. Dalam dunia pendidikan hari ini, tugas guru bukan hanya tertumpu kepada menyampaikan ilmu semata-mata, Encik Hassan. Guru juga berperanan sebagai pembimbing, penjaga kebajikan murid, serta pembentuk sasiah individu, dan guru juga perlu menunjukkan contoh yang terbaik kepada murid pada hari ini. Dalam konteks sekolah pula, murid di bawah tanggungjawab guru dan pihak sekolah sepanjang sesi persekolahan. Oleh itu, setiap tindak tanduk guru perlu dibuat secara berhati-hati, profesional dan berlandaskan nilai etika serta peraturan yang ditetapkan. Isu etika dan perundangan dalam pendidikan semakin penting kerana masyarakat hari ini lebih cakna terhadap hak murid, keselamatan murid, profesionalisme guru. Tambahan pula, dengan perkembangan media, sesuatu perkara yang berlaku di luar sekolah ataupun di dalam sekolah cepat tersebar. Ini amat menggusarkan kepada guru pada hari ini apabila sesuatu perkara senang tersebar walaupun benda tu tanpa penjelasan yang lebih tepat ataupun penjelasan yang lebih umum. Dan ini akan, orang kata, memberi keburukan kepada seorang guru itu. Oleh itu, kita sebagai seorang guru harus profesional apabila melibatkan tindakan kita di sekolah. Okey, Encik Hassan, tanpa melengahkan masa, saya ingin tanya kepada Encik Hassan, apa pandangan Encik Hassan mengapa isu etika dan perundangan ini sangat penting dalam dunia pendidikan pada hari ini? Ini kerana, bukan saya nak katalah, sebagai seorang guru, kadang-kadang guru pun lupa tentang etika dia ataupun kurang mendapat ilmu tentang profesionalisme seorang guru, sedangkan ibu bapa lebih mengetahuinya daripada seorang guru. Apakah pandangan Encik Hassan? Wassalamualaikum. Okey, terima kasih kepada moderator kita, Encik Luqman. Pada hari ini, orang kata isu topik ni, orang kata memanglah topik hangatlah pada hari ini tentang isu etika perundangan. Saya pun shoot daripada Kuala Lumpur sampai Kelantan, on the way. Saya terus datang sini, saya tak pergi mana-mana, minum pun tak. Saya datang sini, saya on the way sini. Saya, orang kata topik ni memang topik hangatlah, orang kata untuk dibahaskan pada hari ini, Encik Luqman. Sebab saya pun, orang kata, sebagai guru yang senior lah kepada Encik Luqman, memang orang kata saya boleh share lah, orang kata serba sedikit tentang isu ni yang diperkatakan, isu orang kata perundangan dan etika kita menjadi seorang guru. Seperti yang kita maklumlah pada hari ini, kalau dulu seorang guru datang ke sekolah hanya tahu mengajar, chalk and talk saja, tap, dia tulis, tapi dia tak tahu tentang perundangan, tentang etika. Kalau ada murid datang, orang kata murid lah yang membuat kesalahan, kalau dia marah betul-betul, dia hentam betul-betul, kadang-kadang sampai memukul-mukul, orang kata memukul-mukul sampai orang kata boleh membahayakan keselamatan murid. Dan ini kalau berlaku pada masa sekarang, ibu bapa terus report kepada pihak atasan ataupun memuat naik kepada internet. Tapi kalau dulu mungkinlah orang kata ramai orang tak tahulah tentang justifikasi benda ni. Dan kalau guru dulu mungkin dia tak alert lah tentang perundangan, tentang etika bagaimana, ataupun pada masa tu masyarakat pun kurang pendedahan tentang bahaya sosial. Orang kata bahaya tentang cakna tentang murid-murid. Kalau dulu, yelah Encik Luqman, kalau dulu ada dua, Encik Luqman tak masuk paper, masuk surat khabar. Kalau sekarang macam mana? Sekarang tak masuk paper, masuk surat khabar. Tak masuk surat khabar, masuk Facebook. Tak masuk Facebook, masuk WhatsApp.
tak masuk WhatsApp, masuk thread, apa akan jadi pada masa, apa akan jadi? Contohlah kalau guru tu seorang yang baik, tak apalah, masuk yang positif saja. Hari ni saya guru cemerlang. Memang semua cemerlang semua masuk. Yang tu memang orang kata memang provide, memang terbaik. Tapi bagaimana pula kalau seorang guru tu melakukan tindakan yang negatif? Bagaimana Encik Luqman? Kalau Encik Luqman nak menjawab persoalan ni. Kalau contohlah seorang guru membuat amaran kepada murid secara keras, ataupun seorang guru telah memukul seorang murid sampai patah kaki dia, ataupun sampai lebam di belakang dia. Jadi ini telah orang kata merisikokan sebagai kita lah, sebagai seorang penjawat awam dah terkenal. Kita ni pun sebagai penjawat awam ni, kita nak orang kata untuk mengisi periuk nasi kita lah, untuk kita bawa rezeki kita ni, kongsi kepada anak bini kita ni kat rumah. Macam mana kita nak orang kata nak beri orang kata kerjaya kita ni selamat, tenang. Jadi sebagai seorang guru orang kata pada masa akan datang ni, pada masa kini, kena alert tentang perkara ni. Kita kena belajar. Kalau guru tu, daripada guru orang kata guru veteran lama, kita kena asuh, kita kena beri latihan tentang perundangan dan etika, bagaimana untuk menjadi guru yang profesional, supaya tidak orang kata tidak memberikan orang kata bad lah, keburukan lah kepada profession kita pada masa sekarang, dan pada masa akan datang juga. Encik Luqman, saya tahu Encik Luqman orang kata berdebar-debar, orang kata excited tau. Encik Luqman orang kata kalau dah masuk guru ni nak jadi bla 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 bla. Tapi Encik Luqman kena ingatlah tentang dua perkara ni. Kita ni nak mengajar memang sedap. Contohnya kalau kita mengajar. Ada ketika guru ni orang kata ketika mengajar adalah orang kata yang mengganggukan emosi. Contohnya emosi bergaduh anak di rumah, contohnya bergaduh dengan anak, bergaduh dengan isteri. Orang kata kadang-kadang kita terbawa emosi tu pergi ke sekolah, pergi ke tempat kerja, dan emosi ni sangat mengganggu orang kata kerjaya, dan menyebabkan apabila kita benda ni berlaku, kita termarah murid. Orang kata kalau dekat perhimpunan tu lagi ramai mata-mata kan, betul tak? Ramai mata-mata. Ni fikir ni cikgu ni adalah kalau dalam sekolah ni kena pula dalam sekolah kita ni ramai, ada 100 orang guru. Apabila ramai, lagi banyak mata-mata yang tak puas hati dengan kita. Jadi kalau kita tersalah sikit je, berita kita ni terus masuk dalam macam media sosial, Facebook, WhatsApp, internet, semua, YouTube, TikTok, semua masuk. Jadi kita sebagai seorang guru, kita setiap tutur kata kita perlulah berhemah sangat. Perlu berhemah. Selain berhemah, kita kena beretika, kita kena alert, kita baca lah. Kalau Cik Luqman balik, Cik Luqman buka sikit buku etika tu. Buku perundangan kita, kita baca sikit. Pokoknya benda ni sebagai ilmu kita pada masa akan datang. Dan benda ni sangat memberi manfaat. Sebab Encik Luqman seorang guru yang pelatih. Encik Luqman juga macam Encik Luqman juga perlu buka sikit. Buka belik. Walaupun orang kata Encik Luqman pandai dalam pelajaran pun, dalam pengajaran pun, tapi apabila ada kelemahan tentang isu benda ni, dia akan memberikan Encik Luqman orang kata keburukan jugalah. Orang kata side effect jugalah. Akibat hanya tahu satu benda je, tapi ini benda lain tak pandai. Sebab bagi saya, benda ni kita ni sebagai seorang guru, kita kena balance. Baru kata menjadi guru yang kata grade A lah. Kata terbaik, cemerlang, terbilang. Okey, seterusnya Encik Luqman, saya harap benda ni dapat menjawablah sedikit orang kata perbincangan kita pada pagi ni. Saya pun orang kata excited lah dengan benda ni. Okey, terima kasih atas pandangan tersebut, Encik Hassan. Sebelum ni kita pergi dengan lebih mendalam kepada isu-isu semasa. Adalah penting untuk kita memahami dahulu maksud etika dan perundangan dalam pendidikan. Secara umum, etika berkaitan dengan nilai, prinsip dan tingkah laku profesional seorang guru, manakala perundangan pula berkaitan dengan undang-undang, peraturan, perkeliling dan garis panduan yang menjadi rujukan dalam tindakan guru dan pihak sekolah. Kedua-dua aspek ini sangat penting kerana guru perlu bertindak bukan saja berdasarkan niat yang baik, tetapi juga berdasarkan prosedur yang betul. Kadang-kadang suatu tindakan guru mungkin bertujuan mendidik,
Tetapi jika kita tidak mengikut peraturan, ia boleh menimbulkan isu. Jadi Encik Hassan, bolehkah Encik Hassan jelaskan dengan lebih ringkas dan mudah difahami apakah yang dimaksudkan dengan etika dan perundangan dalam pendidikan? Sebab sesetengah daripada kita tidak memahami apa itu maksud etika dan perundangan pendidikan. Sebab ini adalah penting untuk profesion keguruan kita. Seperti yang kita maklumkan daripada tadi, orang ramai lebih mengetahui tentang perkara itu, sedangkan kita sendiri tidak memahami apa itu isu etika dan perundangan kepada pendidikan. Okey. Boleh Encik Hassan berikan sikitlah. Okey, baiklah, terima kasih kepada tuan moderator kita Encik Luqman. Okey, tadi saya dah bahas panjang tadi kan. Tapi kita masuk pula topik tadi kan. Apa Encik Luqman beritahu tadi? Maksud dan etika dan perundangan pendidikan. Okey, apa dia? Kita kena tahu daripada skop ni maksud etika. Secara ringkasnya, etika merujuk kepada nilai dan prinsip yang perlu diamalkan oleh guru dalam menjalankan tugas. Antara penting, orang kata, dalam etika guru ni ialah amanah. Dalam Islam pun ada amanah. Adil, bertanggungjawab, prihatin, menghormati murid dan menjaga maruah profesion keguruan. Okey, Encik Luqman, tuan moderator kita sebagai guru, yang macam saya sebut tadi, kita perlu amanah. Amanah ni sebab tu kita menjalankan tugas. Contohlah, saya nak terangkan sikit lah. Kita masuk waktu kerja. Sebagai seorang guru ni, waktu kerja kita pukul apa? 7.30, betul lah? 7.30. Kalau lewat sikit, kena apa? Dah melanggarkan amanah, betul lah? Walaupun kadang-kadang terlepas pandang. Kadang-kadang ketua kita, guru besar kita, orang kata terlepas pandang lah dengan benda ni. Dan orang kata kalau kita pula datang macam lewat. Dah lah kadang-kadang nak keluar, kita keluar awal. Contohlah waktu balik sekolah tu 1.30. Tapi kita keluar pukul 1 dah hilang. Walaupun guru besar kita tak perasan dengan benda tu, kita dah mencabuli amanah kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang guru, sebagai seorang ketua di dalam kelas. Walaupun bukan ketua di dalam sekolah lah, tapi ketua di dalam kelas, kita dah mencabuli amanah yang telah diberikan. Dan apakah rezeki yang kita dapat daripada itu apabila kita mencabuli amanah? Kalau dalam Islam pun benda tu dah, orang kata, dah keluar pada dosa dah tu benda tu kan, betul tak? Tapi kalau dalam konteks pendidikan hari ini, apabila seorang pejabat awam lari daripada amanah pun, orang kata telah dikira sebagai melakukan kesalahan. Apabila ada orang, contohnya sekarang ni zaman moden, macam saya cerita tadi, orang ambil gambar, awak keluar pukul 1.30, pukul 1 lah. Apabila berlaku sesuatu macam mana, Encik Luqman? Contohnya keluar dari tu, orang langgar. Lepas tu orang tanya, awak pergi mana? Macam mana kita nak menjawab? Dah kita, orang kata, berdebar-debar dah, tak boleh nak jawab ni apa benda. Kalau kita ada kecemasan, mungkin lah, tak ada masalah lah kita nak jawab. Contohnya isteri kita nak melahirkan anak, ataupun isteri kita sakit, ataupun anak kita sakit kat rumah, no problem, kita boleh jawab. Sebab ada surat daripada sekian. Tapi apabila kita saja-saja keluar saja, macam mana? Dah mencaburi amanah. Okey, seterusnya kita pada adil. Macam mana adil ni? Seorang guru perlulah adil. Adil ni adalah meletakkan sesuatu dengan adil. Contohnya kita adalah student kita lah. Student A, student B, student C. Kita letak di satu tempat. Kita tak boleh lebihkan kasih sayang kepada student C. Kita tak boleh melebihkan sesuatu kepada student A. Kita kena meletakkan hak, orang kata, di tengah-tengah. Student A sama, student B sama, student C sama. Pemakan dia sama. Jangan kita lebihkan ni, jangan kita lebihkan ni. Sebagai seorang guru, kita perlu alert tentang keadilan. Sebab kitalah yang menjalankan yang tadi amanah dan menjalankan seorang yang adil. Kalau tak, nanti orang kata dekat sekolah, cikgu ni, aku kena baik dengan dia ni. Dia ni, awak pernah dengar tak? Kalau kata jilat, kita kena jilat dia, nanti makan lebih. Jadi, sebagai seorang guru, kita kena meletakkan sesuatu, hak. Ingat dengan benda tu. Hak ni, kita kena letakkan benda tu tengah-tengah. Okey, seterusnya, seorang yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Macam mana bertanggungjawab tu?
bertanggungjawab. Contohlah pada hari ni kan, kita ni profesi keguruan kan. Profesi keguruan. Apabila guru, contohnya kita buat RPH. RPH ni penting tau sebagai seorang guru. Apabila tak buat RPH, boleh disaman RM500. Tahu tak? Cik Lukman tahu tak RPH ni? Kadang-kadang RPH ni ada orang buat hantar lewat. Hantar awal tak apa, hantar lewat. Dah lari daripada tanggungjawab. Kadang-kadang datang sekolah meniaga, menjual pakaian, menjual tudung, menjual minyak wangi. Dah lari daripada tanggungjawab. Apa yang kita diamanahkan di sekolah adalah mengajar. Bukan kita diamanahkan di sekolah jual barang. Langgar etika. Orang kata dah lari daripada etika kita. Tak bertanggungjawab. Okey. Dah dapat sikit lah situ lah Cik Luqman. Salin lah Cik Luqman, jangan lupa. Nanti nak jadi guru tu, kita kena faham dia tu. Sebab saya tengok ramai, cuma saya tak ambil nama je. Tapi saya tahu sebab kita ni ramai lah daripada kalangan kita ni tahu tentang benda tu. Okey. Seterusnya, prihatin. Prihatin ni, orang kata kalau Mak Saleh kata common sense lah. Kita kena ada contoh lah di dalam kelas tu. Adalah murid tersidung kaki ataupun terjatuh dalam longkang. Kita sebagai seorang guru, nampak je benda tu, kita ambil. Kita pegang dia, kita pegang dia lah. Kita bawa dia, kita rawat dia, kita hantar dia ke klinik atau kita beritahu kepada ibu bapa dia, bawa dia sekian-sekian, jujur, prihatin. Ataupun kalau kita nampak je lah, kita nampak seorang murid tu daif pakaian dia, orang kata teruk lah, rosak ke apa kan. Kita bawa dia pergi ke suatu tempat untuk kita jalankan orang kata sesi untuk dapatkan dana lah sikit untuk beri, contohnya tukar lah pakaian baru. Kalau kita ada duit sikit lah, kita beri rezeki sikit lah, kita boleh lah nak hadiahkan sedikit benda tu. Jadi kita ni prihatin. Ataupun kalau kita nampak dekat sekolah tu, contohlah whiteboard kita, kadang-kadang whiteboard lama tu, tulisan orang kata kalau kita dah tulis marker tak hilang, kita gosok. Orang kata benda ni tak rugi. Sebab kita ni pun dekat sekolah, kita kan mendidik orang luar, kita nak mendidik bangsa kita sendiri. Apabila kita buat benda ni, orang perhatikan kita, murid perhatikan kita adalah memberi contoh. Orang kata, murid kata idola, cikgu ni bagusnya, cikgu ni tolong sapu sampah, prihatin. Nampak sampah-sampah sedikit dia kutip, nampak whiteboard yang rosak-rosak dia repair, nampak meja-meja student dia ketuk dia repair. Yang ni yang orang kata penting lah di dalam sekolah. Okey, seterusnya kita pergi kepada menghormati. Menghormati Cik Luqman. Cik Luqman, kita nak menghormati, bukanlah saya kata kita nak hormati kita. Contohnya kita nampak bos kita kan, kata jilat bos, kasih ayat cun-cun supaya kita senang dinaikkan pangkat. Bukan macam tu. Menghormati ni kita anggap dia sebagai, contohnya Cik Luqman mungkin baru lagi. Cik Luqman macam saya ni mungkin senior kan, senior. Jadi menghormati Cik Luqman, anggaplah ilmu yang saya sampaikan ini Cik Luqman ambil lah, supaya Cik Luqman boleh bawa benda ni, ilmu ni untuk kecemerlangan Cik Luqman juga pada masa akan datang. Jadi kita ni dari dalam sekolah ni, kita ada orang tua, kita ada yang profesional. Jadi kita saling menghormati. Nanti awak menghormati dia, akan datang kalau kita ada apa-apa problem, masalah, dia pula orang kata hormat kepada kita. Kalau kita nak jadi leader, apabila contohlah, saya tak kata kat mana-mana, A ni tak pernah menghormati orang, A ni tak pernah menghormati seseorang lah, tak menghormati orang. Tapi apabila dia jadi ketua, dia dilantik contohnya sebagai guru besar, dan kawan-kawan sekeliling dia, guru-guru tak menghormati dia, bagaimana perasaan dia? Kita kena letakkan di tempat tu. Jadi walaupun kita ni sebagai seorang guru baru, kita kena menghormatilah semua yang ada. Walaupun tak semestinya menghormati guru, kita perlulah menghormati masyarakat sekeliling. Kita tengok sekeliling kita, ibu bapa, walau even pekerja kebun, orang kata dekat dia tukang kebun, ataupun pegawai Pak Gad tu lah, pegawai security kat luar tu, kita tengok lah, penjaga tu, kita kena menghormati dia.
Jadi kita kena ada sifat balas ihsan, tolak ansur. Jadi senang kita nak melakukan rutin harian kita. Contohnya di sekolah. Okey, seterusnya kan tadi kan. Adalah yang penting adalah menjaga maruah keguruan. Etika seterusnya, menjaga maruah keguruan. Apabila yang tadi saya cerita kan, bla-bla daripada amanah, adil, bertanggungjawab, prihatin, menghormati, dah mencakupi kita sebagai menjaga maruah keguruan. Orang kata apabila kita jaga maruah keguruan ni, kita nak buat sesuatu yang negatif walaupun kita bukan berada di dalam sekolah lah, kita pergi keluar sekolah, orang kata kita kena ingat benda ni. Kita ni di luar, walaupun kita ni bukan di dalam sekolah, kita contohnya jalan lah pergi mana-mana kan, kita meletakkan kita sebagai seorang guru, dan guru ni seorang penjawat awam. Apabila penjawat awam ni didapati melakukan kesalahan, Encik Luqman dah tahu kan macam mana kan. Kalau dah masuk penjara tu sehari, walaupun sehari, dah boleh dikenakan gugur tu jawatan tu. Jadi kita kena fikirlah benda tu. Sebab benda ni pun melibatkan periuk nasib kita jugalah, Encik Luqman. Jadi saya harap benda ni Encik Luqman pun ataupun anda-anda semua tengok di sini ni, kita kena tahu benda tu. Kita kena tahu benda tu supaya orang kata kita beringat selalu dan memahami keadaan sekeliling kita. Maruah kita sebagai seorang guru, jangan cemarkan orang berita. Kadang-kadang kita nak jadi guru, tapi apabila kita dah burukkan isi-isi guru tu, orang lain, orang luar tu dah pandang serong dah kat kita. Ya, betul-betul kan? Orang dah pandang serong. Apabila orang pandang serong tu, dia kata, oh ni guru lah ni. Buat kes sekian dah. Tak ada orang lain dah, guru. Dan apabila benda tu guru, kita nak jadi guru pun tak syok lah, tak best lah. Kalau dulu guru ni orang pandang, orang kata, kalau orang kampung kata, ni cikgu ni. Cikgu kita kena hormat. Dan apabila sekarang ni, apabila guru dah banyak buat kes di luar sana, ni guru ni tak ada benda lain. Bla-bla dah cakap buruk kat kita. Kita pun dah tak syok nak kerja kan, betul tak? Okey. Macam mana Encik Luqman lah? Okey, so Encik Luqman lah. Kalau ada soalan saya pun kobar lagi nak jawab ni hari ni. Okey, baik. Terima kasih Encik Hassan atas penjelasan tadi. Okey, seterusnya kita masuk kepada isu yang lainnya, iaitu isu keselamatan murid di sekolah. Isu keselamatan murid, orang kata antara isu yang sangat penting dalam dunia pendidikan hari ini, kerana murid berada di bawah tanggungjawab guru ketika berada di kawasan sekolah atau semasa mengikuti aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Dalam beberapa situasi, murid boleh terlibat dalam kemalangan semasa aktiviti kokurikulum, sukan, lawatan sekolah, aktiviti luar bilik darjah ataupun semasa berada di kawasan sekolah. Jika pengawasan tidak mencukupi atau perancangan aktiviti tidak dibuat dengan teliti, risiko kecederaan boleh berlaku. Sebagai guru, tanggungjawab menjaga keselamatan bukan hanya ketika belajar, suatu pelajar berada di kelas ataupun ketika PDP di dalam kelas, tetapi juga semasa aktiviti di luar kelas. Guru perlu memastikan murid berada di dalam keadaan selamat, Encik Hassan, memahami arahan dan tidak terdedah kepada risiko yang tidak sepatutnya, Encik Hassan. Jadi Encik Hassan, apa pandangan Encik Hassan tentang tanggungjawab guru dalam memastikan keselamatan di sekolah? Seperti yang kita maklumlah, kita ni seronok saja tentang pengajaran, tapi kita kadang-kadang kita tidak ambil peduli tentang keselamatan murid di dalam sekolah. Mungkin Encik Hassan berikan sedikit pandangan Encik Hassan yang untuk keselamatan, bagaimana kita nak, orang kata daripada pandangan Encik Hassan, bahawa kecuaian guru ni bukan saja boleh menjejaskan, orang kata kecuaian guru ni bukan saja boleh menjejaskan keselamatan murid, tetapi juga boleh memberi kesan kepada kepercayaan ibu bapa terhadap sekolah. Oleh itu, guru perlu sentiasa peka, bersedia mengambil langkah pencegahan sebelum aktiviti tersebut dijalankan. Okey, saya bukan nak katalah keselamatan murid di sekolah ni sangat perlu diberi keutamaan, dan orang kata tanggungjawab guru sebagai sebagai ketua ataupun sebagai penjaga di sekolah. Sebab di sekolah, kalau di rumah tu guru tak ada kuasa kan, ibu bapa. Tapi apabila di sekolah, guru adalah sebagai ibu bapa kepada murid-murid. Jadi di dalam sekolah, guru perlu alert, jagalah tentang murid tu. Kalau apa-apa berlaku di sekolah, yang dipersalahkan siapa? Siapa? Guru ni tau. Guru. Sebab guru ni di sekolah adalah, macam saya beritahu tadi, ibu bapa. Apabila contohlah
walaupun benda ni tak ada berkaitan, kita buat PDP lah, kita buat PDP. Contoh, murid duduk di dalam kelas, pap, terjatuh. Siapa yang bersalah? Kena pula time tu saya, contohlah saya time tu guru, confirm saya ni dipersalahkan. Betul. Terutama lagi ketika waktu PJ ataupun ketika waktu makan lah di kantin sekolah. Event murid jatuh, siapa dicari? Guru. Dia tak ada cari ibu bapa dulu. Dia akan cari guru dulu. Jadi sebagai seorang guru, kita perlu jaga keselamatan. Kita kena pasti bagaimana, kena pasti apa contohnya lah, ada benda tajam, kita kena bertanggungjawab keselamatan. Benda kata tempat-tempat tu bahaya, kita alertkan, kita jaga. Contohnya kita tak tape, ataupun kita sapu, kita buang. Kalau ada paku-paku, kita buang. Kita kena bertanggungjawab. Kita ni sebagai guru ni meliputi semua sekolah, segala dalam sekolah lah, walaupun bukan kelas kita orang kata macam yang tadi beritahu tadi, apa kita kena prihatin dengan benda ni. Sebab apabila rekod, contohlah kata sekolah ni, mungkin kita tahu kan, adalah contohlah besi longkang hilang, pak, budak jatuh dalam tu. Dekat mana yang salah? Dah guru besar sekolah. Dah guru, mestilah salahkan juga siapa fikir. Siapa cikgu yang beri budak keluar pada waktu bla 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 kan. Walaupun ketika tu waktu rehat. Dah jadi isu kes besar. Jadi nak menjawab soalan ni, kita sebagai seorang guru, kita kena jaga betul-betul. Kita kena alert. Walaupun aktiviti co-curriculum bukan waktu kita ataupun bukan kelas kita pun, kita kena jaga. Dan bukan setakat jaga, kita kena memastikan semua kawasan. Dan lepas tu kita nak backup lagi, nak kemaskan lagi benda ni, kita kena nasihat, kita beritahu kepada murid-murid kita, kita cerita kepada murid-murid kita. Contohnya macam ni, Ali jangan lalu kawasan ni, situ semak samun ada ular. Contoh, kalau dia tak faham lah, kita tak latih sikit kan. Jadi kita kena nasihat kepada murid terbabit. Contoh kalau kau tempat tu ada paku ke, ada benda-benda tempat, mungkin tempat tu dalam pembinaan ke, kan. Jadi kita kena nasihat dia, jangan masuk ke kawasan sekian. Di samping tu, kalau kita boleh usahakan, kita usahakanlah supaya orang kata kita bimbang apabila ada isu-isu ni, ibu bapa akan bawa kes ni pergi ke perundangan. Dah kalau dia pergi kat mahkamah, siapa yang salah? Kita juga yang salah. Jadi untuk memprotect kita, untuk menjaga diri kita ni, kita perlu alert tentang tu. Contohlah, kita dah beri nasihat. Dah, orang kata kalau nak berlaku juga kan. Dah, tapi orang kata kita cuba dulu. Kita beri nasihat macam tadi kan. Nasihat. Tempat tu pastikan, selamat tak? Selamat. Okey, beres. Selamat. Okey, contoh kalau dah selamat, dia orang main kejar-kejar, pergi tolak anak orang. Dah, tak boleh kan? Kita sebagai guru, okey, kita suruhlah beratur baik-baik, beratur susun. Okey, kalau kita dah buat itu, okey, dah. Susahlah juga nak berlaku kan, kalau apabila benda ni kita dah, orang kata dah pantau dari awal-awal, supaya benda ni tak, orang kata tak membawa implikasi lah kepada anak murid kita. Sebab yelah, murid kita ni kita kena anggap anak juga. Anak kita, orang kata anak paling sayang. Kita tak boleh biarkan dia lepas je. Kalau lepas, contohnya dalam kelas, bukanlah dalam kelas, dalam sekolah, masuk je kawasan sekolah, ikut suka dia. Tak boleh macam tu. Sebab dalam kawasan sekolah ni kadang-kadang ada tangga, ada bilik air pun, dalam di kawasan bilik air pun ada keselamatan dia. Kalau main air, kalau dia air tu pergilah cucuh dekat elektrik, apa akan jadi dengan murid tu? Kalau dia kena renjatan elektrik, apa kita nak jawab? Sebagai seorang guru, kita beri dulu talk nasihat dulu bahawa di sekolah juga ada peraturan keselamatan. Walaupun kita nampak benda ni simple, kadang-kadang yelah, kita tahu murid-murid, walaupun murid-murid di sekolah rendah, orang kata kalau murid darjah 1, darjah 2, kita kena beri darjah 6, mungkin dia dah pandai. Tapi kita sebagai orang kata ketua di sekolah, sebagai orang kata guru besar lah, ataupun sebagai guru yang bertanggungjawab di sekolah, kita kena alert lah tentang perkara ni. Supaya kita menjaga profession kita. Alert, orang kata alert ni mengetahui keadaan sekeliling kita di sekolah. Cik Luqman, moderator, Cik Luqman kena
akan datang kena tahu tuan-puan dan di sana macam mana jauh-jauh tu kena tahu tu benda tu sebab awak pun nanti akan datang nak jadi guru. Jangan kata keselamatan. Kan awak pernah pergi dekat kalau awak pernah pergi tak dekat contohnya dekat tempat projek utamakan keselamatan. Sama juga di sekolah, utamakan keselamatan. Cuma kita tak tulis lah benda tu, tapi sebenarnya benda tu sangat penting. Contoh kalau awak pergi dekat tempat projek, ada pakai topi, ada peraturan-peraturan. Apabila melanggar peraturan-peraturan ni kena dibayar. Tapi cuma dekat sekolah tak adalah kena dibayar apa kan. Tapi apabila kita sebagai seorang guru, apabila berlaku benda-benda, orang kata benda-benda negatif, siapa yang dipersalahkan? Kita. Dia tak salahkan murid, dia tak salahkan ibu bapa, dia salahkan kita. Contohnya ada kes yang terbaru kan. Keluar je, murid keluar balik sekolah je, kena langgar dengan van. Ada yang satu kes lagi tu, guru terlanggar murid di dalam kawasan sekolah. Kita kalau boleh kita tak nak lah benda tu berlaku, dan kita nak, orang kata kalau tak nak benda ni berlaku macam mana? Kita kena, orang kata kena buat perancangan dulu. Apa peraturan adalah perancangan. Jadi contohlah kalau murid lah balik sekolah, kalau nak berlaku juga. Cuma kita boleh mengelakkan atau kita boleh prevent lah benda tu. Nak keluar sekolah, murid nak keluar sekolah, kenapa? Jalan-jalan kaki, jalan kaki, dia keluar sekolah, betul lah. Dia keluar sekolah, nampaklah van, kita kena alert, jangan kasih dia main. Okey. Contoh kalau memanglah orang kata contohnya lah murid balik lewat, bukanlah guru nak tunggu kan sekolah sampai pukul 4, tapi kita kena, kalau kita tak mampu, kita beri nasihat dulu dekat murid tu. Adik, ataupun nama dia siapa? Nama dia Atikah. Okey, Atikah. Kan itu kan murid perempuan yang langgar. Contohlah kata, Atikah jangan main-main tau balik sekolah, nampak van tu, janganlah duduk belakang ni, kadang-kadang van tak nampak. Jadi apa kata kalau kita terap nasihatkan dulu, duduklah di setempat. Kalau ada pakcik-makcik nak beli apa, pastikan keadaan selamat ataupun tu baru lintas ataupun baru gerak. Kalau boleh avoidkanlah dia orang main kawasan-kawasan sibuk tu kalau boleh. Yang tu kita kena alert. Kita sebagai guru ni, walaupun kita tak boleh kuasa kita tu orang katalah di kawasan sekolah, tapi di luar sekolah, tepi sekolah tu kita juga, bukan orang lain. Okey. Harap benda ni orang kata dapat sebagai seorang guru baru lah nanti, Encik Lukman dan anda-anda semua ni perlu orang kata tahulah benda-benda tu semua. Dia ni ada kaitan dengan keselamatan ni memang utama. Bukan tak utama, cuma kat sekolah tak ada tulis je, tapi memang keselamatan murid di sekolah adalah keutamaan kita sebagai guru di KPM. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya saya nak jawab lagi ni. Okey, tak sabar dah ni. Okey, Encik Hassan. Perkongsian ini pada asasnya memang orang kata memberi kesan positif kerana ia memberikan aktiviti yang dijalankan di dalam sekolah boleh meningkatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Namun begitu, Encik Hassan, guru perlu berhati-hati kerana perkongsian gambar, video atau maklumat murid yang melibatkan isu privasi dan maruah murid. Sebagai contoh, jika gambar atau video murid muat naik tanpa kebenaran, bagaimana Encik Hassan? Atau kandungan tersebut boleh memalukan murid. Perkara ini boleh menimbulkan masalah. Ia juga boleh menjejaskan kepercayaan ibu bapa terhadap guru dan pihak sekolah. Jadi Encik Hassan, apakah perkara yang orang kata perlu diberi perhatian oleh guru sebelum memuat naik gambar ataupun video atau maklumat berkaitan murid di media sosial? Ataupun KPM ada menetapkan sesuatu garis panduan ketika mengupload benda ataupun memuat naik benda dokumen ini di dalam internet. Okey, orang kata kalau Encik Hassan boleh memberi pandangan secara tuntas, mungkin orang kata benda ni akan memberi panduan lah kepada kami sebagai guru, seorang guru pelatih. Okey, terima kasih atas jawapan tersebut Encik Hassan. Media sosial ni kita tahu kan Encik Lukman. Encik Lukman pun ada Facebook kan, Thread pun ada kan, betul tak? Okey, apabila kita berkaitkan dengan media sosial ni, kita kena faham tentang privasi murid. Privasi murid macam mana Encik Lukman? Tuan-tuan, puan-puan yang ada di sekitar ni ataupun di luar-luar live ni, kita kena tahu apa tu privasi murid. Media sosial dan privasi murid, apa hubung kait benda tu? Okey, contohlah di dalam kelas. Sebab saya tahu kan benda ni dulu memanglah kita tak ada TikTok.
murid-murid nak gen baru ni TikTok, joget sini, joget sini. Dan guru-guru, kebanyakan guru Gen Z ni pun dah join kepada TikTok. Apabila TikTok berjoget lah, berjoget. Okay, berjoget tak ada masalah lah. Apabila berjoget tu tentang kebaikan pendidikan, no problem, tak ada masalah. Tapi apabila murid tu, kita ambil dia sebagai kita punya konten lah. Kita suruh share, like. Murid ni buat sekian. Contohnya dalam hari ni kelas sejarah. Kita suruh murid ni sebagai tokoh, kita masukkan dia jadi konten. Kalau dia report dekat dekat penjaga dia, dan penjaga dibawa kepada sistem perundangan, macam mana? Apabila benda tu dah, orang kata benda ni memang saya lah sebagai seorang guru, saya nasihat lah. Apabila kita nak libatkan murid, kita kena melalui, yang pertama adalah persetujuan daripada ibu bapa lah. Tak bolehlah kita ambil membabi buta, kita ambil murid ni, kita letak di dalam konten kita. Kita ni seronok lah, minta, bang, ujung tu bang, share, like. Share, tengok murid ni buat apa, bla bla bla. Contohnya dia main sukan apa, 100 meter lari. Bang, laju. Pah, jatuh tersidung situ. Pah, orang duk gelak. Kak, budak ni berlari lah, tersimpul lah. Macam mana? Lepas tu murid kata, oh malunya saya kalah, bla, dia kalah. Dah, macam mana? Macam mana kita nak menjawab benda tu? Apabila murid ni dah dikata dimalukan oleh seorang guru ni, dia report lah dekat polis. Polis pun, dia report kat polis apa? Dipanggil peguam. Peguam panggil kita dekat pergi mahkamah. Nak sabitkan kesalahan sebab menghina lah, memalukan dia. Dah susah kita nak menjawab. Betul tak? Okey. Sebagai seorang guru ni, dalam keadaan ni, orang kata maklumat peribadi bla-bla ni, kita perlulah orang kata minta. Dan kalau ada orang kata berkaitan maruah seorang murid ni, kita kena alert. Janganlah ambil benda-benda tu. Kalau nak buat, ambil rekod kalau benda tu, kita minta. Kalau adalah surat persetujuan daripada murid kita, daripada ibu bapa, kita buat. Kita jangan ambil. Sebab saya, orang kata kalau sebelum ni saya dah berpengalaman dah. Sebelum ni ramai daripada murid-murid kita tak berpuas hati terhadap guru yang suka rekod. Kalau dia nak rekod muka dia sendiri, tak ada masalah. Namanya selfie, selfie, tak ada masalah, no problem. Is more, ambil lah gambar kanan kiri, tak ada masalah. Tapi apabila melibatkan murid lain, murid tu, aku nak selfie ni, aku nak ambil gambar ni, gambar budik ni, kadang-kadang ada orang pula tak puas hati. Apa benda dia ni asyik ambil gambar perempuan ni, dia cikgu lelaki. Dia ambil gambar perempuan, dah jadi pervert. Dan kalau lelaki ambil lelaki, tersalah ambil, panggil gay pula, betul tak? Jadi kita sebagai seorang guru, memanglah contohnya murid tu terima anugerah, benda yang positif, mungkin kita boleh ambil, ataupun kita minta kebenaran dia, ataupun kita minta kebenaran ibu apa dia. Kita tidak ada program, kita ambil gambar, tak ada masalah, ambil post. Sebab benda ni, sebagai seorang guru, kita bertanggungjawab terhadap media sosial. Media sosial, memang media sosial ni memang tak lagi. Dan zaman saya sekarang ni pun zaman media sosial. Mungkin kalau guru-guru pun sebelum ni, yelah, kalau guru-guru votai, guru-guru lama, mungkin kalau bagi dia hanya 2 sajalah. Tak surat khabar, TV. Bila masa lah TV nak datang kat sekolah kita? Bila masa pula lah surat khabar nak datang kat sekolah kita kan? Betul tak? Jadi sebagai seorang guru pada masa sekarang ni, kita tak boleh lari daripada TikTok, kita tak boleh lari daripada Facebook, kita tak boleh lari daripada Thread dan seangkatan dengannya. Jadi kita nak buat konten pun kena hati-hati. Konten kita tak boleh lagi. Kalau tak buat konten langsung, kawan kata kau ni mengajar apa benda kat sekolah. Betul tak? Nak jadi guru cemerlang kena ada konten juga. Kalau tak ada konten, tak ada, orang tak percaya kita ni betul ke boleh mengajar ni, bla bla, mengajar sejarah. Contohlah jadi guru cemerlang sejarah, video satu hafal pun tak ada. Betul tak? Okey. Kalau saya harap lah Encik Luqman mungkin boleh alert jugalah tentang perkara media sosial dan privasi murid. Sebab setiap orang, murid ni perlu aware lah dengan tu. Dia ada hak dia sendirilah. Sebab seorang manusia dia ada hak-hak privasi dia.
Tak bolehlah mengaibkan dia. Kita perlu menjaga maruah dia. Maruah dia di luar sana kita perlu jaga. Maruah dia di dalam sekolah kita perlu jaga. Kadang-kadang janganlah kita ambil sewenang-wenangnya. Gambar cetak kita tahu gambar ramai kat dalam sekolah tu, ada contoh dalam kelas ada dalam 38 orang. Pak esok gambar orang. Tak buat tinggal gambar video pula. Jangan. Kalau kita dapat persetujuan, mungkin dari parent ni kata contohnya anugerah bla sekian, ambil lah, push lah. Saya harap benda ni Cik Luqman boleh menjawab lah. Jadi sebagai seorang guru kita kena prihatin jugalah tentang privasi dan privasi semua orang. Kadang-kadang bukanlah murid je, kadang-kadang kawan rakan sekerja kita, guru-guru juga. Kita ambil guru A, konon ini tengah mengajar dalam kelas, kita kata kita ambil rakam gambar dia ni. Kalau kita rakam adalah benda tu termalukan dia, apa reaksi dia? Mesti kalau dia marah kat kita, betul lah. Sama juga macam benda ni berlaku kepada murid. Okey, terima kasih Encik Luqman. Okey, seterusnya Encik Luqman, apa dia? Okey, terima kasih atas jawapan tersebut, Jasan. Jelaslah walaupun niat guru ni mungkin orang kata baik, guru tetap perlu memastikan perkongsian di media sosial dibuat secara beretika, berhati-hati dan tidak melanggar hak serta privasi murid. Okey, baiklah, seterusnya kita beralih kepada isu yang ketiga, iaitu hukuman fizikal dan disiplin murid. Disiplin merupakan aspek yang penting dalam pembentukan syahsiah seorang murid lah. Di sekolah, guru bukan saja bertanggungjawab mengajar, tetapi juga mendidik murid supaya mempunyai tingkah laku yang baik, beradab dan menghormati peraturan. Namun begitu, isu yang sering timbul ialah kaedah yang digunakan dalam mendisiplinkan murid. Ada kalanya guru mungkin bertindak dalam keadaan emosi, marah atau tertekan. Jika tindakan disiplin dilakukan secara keterlaluan, memalukan murid atau menyebabkan kecederaan, ia boleh menjadi isu etika dan perundangan. Guru perlu memahami bahawa disiplin sepatutnya bertujuan mendidik, bukan menghukum secara emosi. Murid yang melakukan kesalahan perlu dibimbing supaya memahami kesalahan mereka dan diberi peluang untuk memperbaiki tingkah laku. Jadi Encik Hassan, pada pandangan Encik Hassan, bagaimana guru boleh melaksanakan disiplin tanpa melanggar etika dan peraturan? Okey, baiklah, terima kasih kepada moderator sekali lagi, Encik Luqman, dan tuan dan puan-puan yang dengar, yang ada di sekalian kita lah pada hari ini. Okey, seterusnya adalah hukuman fizikal dan disiplin murid. Disiplin memang penting dalam membentuk syahsiah murid, terutama pada hari inilah. Namun kaedah murid mestilah berhemah dan mengikut peraturan. Guru perlu memahami bahawa tujuan disiplin adalah untuk mendidik, bukan untuk melepaskan kemarahan. Jika guru bertindak secara emosi, contohnya memarahi murid secara keterlaluan, memalukan murid di hadapan rakan-rakan dan menggunakan hukuman fizikal yang mencederakan, tindakan itu boleh menimbulkan isu etika dan perundangan. Okeylah, kita balik kepada zaman dulu. Zaman dulu, ramai guru yang tidak alert tentang etika dan peraturan. Contohnya lah, apabila memarahi murid, bla bla bla. Lepas marah, piam pa. Apa yang akan berlaku kalau kita buat pada masa sekarang? Dah menjadi benda tu tak beretika. Sebagai seorang murid, sebagai seorang guru pada hari ini, kita nak mendidik murid tak semestinya menggunakan kekerasan. Kita nak mendidik murid tak boleh melepaskan perasaan. Walaupun dalam Islam pun kita tak boleh jumpa murid kita memaki, kita sebut kataan yang orang kata kurang sopan di hadapan rakan-rakan ni. Kita tak boleh. Kita kena nak marah murid pun kita kena ada ilmu. Kita kena ada ni. Kita kena ada supaya orang kata, kadang-kadang kalau kita marah-marah, apa yang kita dapat? Kadang-kadang murid buat tak tahu duno. Kadang-kadang dia duno tak apalah, kadang-kadang dendam, balik-balik tengok perak, tergoris. Daripada depan sampai belakang. Orang budak yang tak puas hati, contohnya budak lelaki tu. Awak dah marah dia dalam kelas kan? Okey, tak apa, balik ni aku cari cikgu ni. Dia kan goris. Dah. Kita nak avoid lah perkara tu, nak menjauhi perkara tu. Kita sebagai seorang guru, kita kena aware. Mendidik biarlah benda ni terasa, biar budak terasa dalam contohnya kalau guru, kalau adalah anak murid kita ni mengganggu kelas kita. Kita mengajar, tengah mengajar dia depan dia tengah mengajar di luar bising belakang. Ataupun dia mengganggu kita lah sial-sial. Macam mana kita nak ajar dia? Macam mana kita nak beri hukuman kat dia? Ataupun orang kata kita nak mendisiplinkan dia. Yang pertama sekali, kan dekat sekolah kita ada siapa? Kita ada guru kaunseling. Kita ada guru besar pun kita ada. Dan kita ada kaunseling.
Dalam sekolah kita guna kaedah yang orang kata diberikan oleh KPM pada masa sekarang lah. Kalau kita tak boleh, kita bawa budak ni, okey, mula kita nasihat kita, okey, macam tadi kan, Abu jangan ganggu kelas ni, sebab anak-anak nak belajar. Lembut talk. Kenapa kalau dia mengganggu kita, kenapa dia nak kacau kelas kita? Okey, katalah ada kawan partner dia main 2 orang belakang kenapa dia nak kacau? Okey, kalau tak, orang kata tak jalan, masuk je buat kacau. Okey, orang kata tak berkesan, kita jumpalah guru disiplin. Okey, awak buat lagi sekali, saya ambil awak, saya bawa awak, saya bawa kepada guru disiplin. Mungkinlah guru disiplin dia adalah orang kata cara dia macam mana nak avoidkan benda ni. Okey, tak jadi juga, kita mungkin boleh pergi kepada kaunselor. Mungkin di dekat rumah dia ada masalah dengan family dia, ataupun masalah dengan siapa-siapa. Jadi kalau tak jadi juga, mungkin kita ambil pandangan daripada guru besar kita dekat sekolah. Dekat sekolah juga kita ada PKM. Mungkin kita boleh ambil, kita terima pandangan dia macam mana kita nak atasi. Janganlah kita buat keputusan seorang kita je. Kita buat keputusan, kalau aku budak ni siap, aku nak dia. Kalau kena, siapa yang kena? Awak juga, ataupun kalau saya buat, saya yang kena. Atau kalau awak yang buat, awak yang kena. Jangan. Benda ni jangan buat. Kalau dulu je lah. Sebab dulu tak terdedah kepada media sosial. Sekarang ni, apabila kita dah buat sesuatu, apabila dah mengganggu emosi dia, dan sekarang ni keterbukaan masyarakat pada hari ni, Luqman, keterbukaan. Apa benda, contohnya, balik rumah dia report, dah, kalau dia hire peguam apa nak tahu. Sebab semua orang dah tahu dah tentang macam mana peraturan, perundangan. Kita sebagai guru ni, kita pun kena aware juga tentang benda tu. Kita jangan melepaskan benda tu. Jadi setiap tindak tanduk guru perlulah berasas. Sebab lagi satu, kenapalah kita ni, guru ni, orang tengok kita, orang akan ikut. Kalau kita buat benda baik, insya-Allah, contohnya kita kutip sampah. Kalau kita nak nasihat pun, kita nasihat secara berhemah, berlembut. Jangan menggunakan kekerasan. Ataupun kadang-kadang kalau kan kita ada belajar psikologi kan, kadang-kadang murid yang cemerlang kita bagi, okey, awak dah berjaya jawab, okey, ni ambillah hadiah je, duit ke apa kan, hadiah lah, ataupun apa, sesuatu lah, something, supaya memberi dorongan kepada murid itu untuk berlaku, berbuat baik. Kalau sebaliknya pun kita boleh juga, jangan buat benda ni kan, nasihat adalah pengukuhan sikit. Kalau insya-Allah, kalau kita cuba yang terbaik, insya-Allah akan menjadilah. Yang penting kita berusaha, kita kena jaga profession kita, keguruan hari ni. Apa-apa yang berlaku adalah efek kepada kerjaya kita pada masa akan datang. Sebab masyarakat dah, orang kata dah, ramai dah orang kata tengok guru hari ni masuk surat khabar paper. Kalau masyarakat masuk paper ke yang cemerlang tak apa kan, ini yang negatif. Jadi kita kena berhemah lah. Sebab inilah adalah periuk nasi kita. Macam saya guna tadi, periuk nasi kita. Periuk nasi kita juga, periuk nasi juga, periuk nasi kita saya seorang, periuk nasi ramai-ramai. Semua. Kita nak biarlah guru, orang ramai pandang kita sebagai kejaya guru ni adalah kejaya yang orang kata positif lah, yang memberi yang mulia lah di sisi masyarakat. Okay. Terima kasih atas penjelasan tadi, Encik Hassan. Daripada perkongsian panel, dapatlah kita fahami bahawa guru perlu tegas. Tetapi ketegasan itu mestilah disertai dengan keadilan, kawalan emosi dan pendekatan yang mendidik. Guru boleh menggunakan kaedah seperti nasihat, bimbingan, kaunseling atau merujuk murid itu kepada guru disiplin supaya beliau ataupun murid ini mengikut prosedur sekolah. Okeylah. Untuk topik seterusnya iaitu bully dan cyberbully. Isu bully bukanlah satu isu yang baru dalam pendidikan pada hari ini. Tetapi hari ini isu bully ni semakin meluas, semakin berluas-luasa. Jika dahulu bully sering dikaitkan dengan perbuatan fizikal ataupun kata-kata secara bersemuka, kini bully juga boleh berlaku dalam talian melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan seterusnya. Komen negatif atau penyebaran maklumat yang memalukan seseorang murid. Bully boleh memberi kesan yang sangat besar kepada emosi, keyakinan diri dan keselamatan murid. Ada murid yang mungkin takut untuk hadir ke sekolah, hilang fokus dalam pembelajaran atau berasa tidak selamat dalam persekitaran sekolah. Dalam hal ini, guru tidak boleh memandang ringan aduan murid. Walaupun sesuatu aduan itu kelihatan kecil, guru perlu menyiasat dan mengambil tindakan yang sesuai mengikut prosedur. Ini kerana tugas guru bukan sahaja mengajar, tetapi juga melindungi murid. Encik Hassan, apakah tanggungjawab guru apabila menerima aduan berkaitan bully atau cyberbully dalam kalangan murid? Okey, terima kasih Tuan moderator Encik Luqman tadi . Berkaitan apa seterusnya, bully bully. Dulu kita dengar bully saja, betul tak? Sekarang ada cyberbully. Dia sama je sebenarnya.
Kalau bully melibatkan fizikal, kadang-kadang kena tumbuk, tung kena tumbuk. Tapi cyberbully macam mana cyberbully? Cik Lukman pun tahu kan kat dalam Facebook. Contohlah, budak ni berlaku lah pak, kata adalah statement dia sebab sekarang ni setiap orang boleh beri pandangan. Adalah dia beri pandangan, mungkin pandangan tu tak kena kepada kita ataupun tak kena kepada kawan-kawan kita ke, kawan-kawan dia ke atau kawan-kawan kita ke, macam mana kan. Faham, kena attack. Dah mengganggu emosi dia, dah menjadi cyberbully. Yang itulah orang kata cyberbully. Cyberbully ni orang kata sangat memudaratkan. Kalau berlaku tengok, pernah tengok kan di Jepun, di Korea, apa ramai dah membunuh diri kan. Sebab cyberbully. Jadi kita ni, walaupun orang kata di Malaysia ni, kalau cyberbully pun saya tengok dah orang kata dah makin meninggi, graf pun dah gila-gila dah. Orang kata saya pun tengok kadang pelik tau. Cyberbully ni macam orang kata normal pada masa sekarang. Tapi sebenarnya cyberbully ni membebankan mental kita ni. Kalau orang tak pernah kena tak ada masalah. Tapi apabila kita dah kena ni, kita down. Mungkin saya tak ada pengalaman, tapi saya pernah tengok lah kawan-kawan saya kena cyberbully ni. Memang cyberbully ni orang kata mengganggu lah, walaupun tak ada kecederaan fizikal. Kalau bully ni memang ada kecederaan fizikal lah. Tapi sekarang ni kita nak masuk di dalam konteks sekolah, bully dan cyberbully. Bully kita dalam sekolah ni memang tak boleh lah lisan ke, bully secara fizikal ke, bully secara emosi ke, memang tak boleh. Dan orang kata penyebaran bully ni sangat cepat melalui sosial. Contohnya penyebaran gambar, penyebaran video, atas kumpulan lah, macam-macam lah kalau kira sekarang ni lah. Guru jangan ambil benda ni orang kata remeh. Kadang-kadang murid mengadu kat kita, murid datang kat kita, cikgu ni saya kena bully sekian. Kalau kita ambil tak indah, biarlah. Benda kecil, kadang-kadang tak ambil langsung pun. Duduk contohnya guru tengah buat menulis. Marilah hamba Allah ni, marilah dia datang, dia beritahu, ni saya kena bully kita tapi kita ambil tak indah. Kita tak tahu apa yang akan berlaku lepas ni. Mana tahu dia ni subhanallah kan, kena apa benda kan. Jadi kita ni sebagai seorang guru, sebagai seorang yang bertanggungjawab di sekolah, walaupun benda tu remeh, dia kata ni contohnya kawan kita, anak murid kita perempuan, macam tadi cerita tadi apa, Atika, Ali yang ambil slipper dia sorok kat mana-mana, dah bully ni kalau kira kan. Tapi apabila kita benda ni tak ambil alert tentang benda ni, apa akan jadi perasaan ni? Balik dia mengadu kat ibu bapa dia. Dah ibu bapa dia cari siapa? Cari kita. Kadang-kadang benda ni bukanlah orang kata, memanglah bukan kita nak takut pada ibu bapa, tak ada. Tapi sebenarnya cyberbully ni lah, bully lah, adalah kita sebagai hamba Allah atau sebagai ketua di dalam sekolah ni, kita kena alert. Kita sebagai ketua, kita kena tahu benda tu, dan kita kena bertanggungjawab supaya persekitaran di sekolah ni kekal selamat, dan jauh daripada anasir-anasir negatif. Awak pernah tengok kan kes bully, contohnya, walaupun kita lah tak ada asrama dekat sini, tapi awak tengok dekat asrama selalu berlaku benda bully ni. Bully, pukul. Awak tengok di kadang-kadang di universiti pun ada kes bully. Apa sebenarnya kadang-kadang bully ni, pengadu ada dah beritahu dah dekat guru-guru ataupun penyelia asrama, tapi kadang-kadang dia buat endah tak endah. Apabila perkara ni dah tak endah dan guru terbabit tak nak ambil tahu, kena-kena apabila melibatkan kecederaan, apabila melibatkan kematian, ni orang kata nasi dah bertukar jadi bubur dah. Walaupun alasan dia remeh, kita kena dengar juga. Kita kena dengar, wajib kita kena dengar. Dan kalau kita boleh, kita ambil lah tindakan susulan dari, dan kalau ada melibatkan prosedur perundangan, kita kena tahu juga macam mana. Mungkin kita kalau ada dah bully ni, kita boleh pergi mula-mula disiplin. Kalau kita balik kaunselor, okey, dah bagi tahu kaunselor, mungkin kita boleh tahu guru besar. Okey, kalau dah melibatkan teruk, kita terpaksa. Kalau dah polis, terpaksa beritahu polis apa benda kan. Dan benda ni kalau boleh dibincangkan sama-sama kita. Kita buat contohnya buat meeting lah antara guru-guru nak selesaikan masalah bully ni.
Jangan lepaskan mangsa-mangsa buli. Buli ni kalau dekat Malaysia ni daripada dulu sampai sekarang tak pernah hilang. Dah tambah. Kalau dulu buli fizikal, sekarang tambah lagi cyberbully. Bagaimana kita nak atasi? Dan kadar, orang kata kadar buli di sekolah pun anak yang berasrama penuh lah. Berasrama penuh walaupun di sekolah rendah. Even sekolah rendah pun dah berlaku buli. Walaupun budak darjah 1 pun kita dah ada dengar. Contohnya murid ni mungkin dia slow sikit. Ada murid daripada dia laju sikit. Laju bukan laju apa? Dia punya mungkin percakapan dia mungkin aktif lah, terlalu hyperaktif. Dia dah membuli orang yang orang kata murid dia anggap slow sikit lah, atau slow learner sikit. Apabila dia dah bully ni, apabila melibatkan kecederaan, melibatkan emosi, dia dah balik, dia dah report mak ayah dia, mak ayah dia panggil datang sekolah, dah menjadi isu kepada kita. Lagipun ini adalah tanggungjawab kita, bukan tanggungjawab orang luar, bukan tanggungjawab masyarakat, adalah tanggungjawab kita. Jadi kita sebagai ketua, kita kena atasi benda ni. Okey. Terima kasih Encik Luqman, moderator. Okey, kawan-kawan, kalau ada share-share, kita share-share sikit. Ni saya suka memberi pengalaman saya tentang mangsa-mangsa buli lah pada masa sekarang. Okey, terima kasih. Hasan, apakah cadangan panel? Okey, antara cadangan yang boleh dilaksanakan ialah kita adalah boleh memberi latihan berkala kepada guru berkaitan etika dan undang-undang pendidikan. Ni tahu tak, berkala. Bukan maksudnya kalau kita beri sekali lah. Contohnya ni ada habis IPG tahu bila? Tahun 2000. Kalau tahun 2000 ni sekarang dalam 2026. 26 tahun benda tu hilang lost memory. Sedangkan benda tu berlaku semalam pun dah hilang dah. Tak hilang benda ni, dah bertukar-tukar, dah berubah-ubah. Jadi kita kena orang kata berkala. Berkala ni contohlah setahun sekali ataupun 6 bulan sekali. Dan benda ni setiap di refresh. Apabila benda ni berlaku, tenang, kita sebagai seorang guru pun, ketika tahun ni okey, kita tak perlukan bela-bela kan. Kita tak perlu kan. Jadi apabila ada cadangan ni, latihan sentiasa, kita sebagai guru ni alert lah tentang benda ni. Nak penggunaan media sosial je jadi sebab dia penggunaan media sosial ni memang orang kata alert dah. Kan kita orang tahu kan, penjawab awam terutamanya guru kan. Sekarang ni kalau nak report senang, tuan-tuan, puan-puan. Kalau dulu kalau nak report tuan-tuan, kena tulis surat. Susah. Sekarang ni kalau tuan-puan dah ada sistem SISPA. Tak puas hati, SISPA. Tak puas hati, SISPA. Nak guru dengan kata paling kerap kena SISPA. Sikit-sikit tak salah masuk kelas, SISPA. Apa nak jadi? Dah orang kata paling laju. Memang orang kata memang tak bagus lah untuk, memanglah sebagai guru ni memang kita tak sokong SISPA ni kan. Tapi kalau untuk ibu bapa tu, yelah, mestilah dia nak pendidikan yang terbaik untuk anak dia kan, betul tak? Kalau kita duduk di, awak ambil lah, awak ni sebagai ibu bapa, mestilah awak nak ibu anak-anak awak ni, anak-anak awak semua ni nak dia dapat 8A, kalau tak semua A, kalau TP 6 semua, betul tak? Jadi kita tak boleh lah nak pandang, memang kita tak boleh lari daripada benda ni. Kemajuan internet, SISPA tu online online dah. Orang kata aduan secara sekarang ni online. Secara talian. Jadi kita ni kena imbangi sebagai seorang guru pada masa akan datang, pada masa sekarang ni akan datang ni, kita kena alert tentang benda ni. Dan kita seorang guru ni, setiap permasalahan kita ada SOP, Standard Operation Procedure. Bukan orang kata, contohnya macam tadilah, kes bully kes bully. Tak bolehlah kita ambil tindakan membabi buta, ambil je pam tapak, ambil je pukul je. Tak boleh sama sekali benda ni. Cannot. Jadi kalau kita nak benda ni berlaku, kita kena, orang kata benda ni, kita dekat sekolah ni, kita dah ada prosedur dah. Macam tak jadi saya cerita kan. Kalau masalah disiplin,
Kita dah beri teguran, tak jalan, kita pergi hantar dekat guru disiplin. Tak jalan juga, mungkin kita kena minta bantuan daripada guru kaunseling. Guru kaunseling mungkin dah ada macam mana kita nak atasi benda ni, mungkin lebih detail. Atau guru kaunseling panggil ibu bapa dia, ajak berbincang macam mana kita nak atasi masalah budak ni. Sekian. Okey, dengan bantuan siapa lagi? Bantuan guru besar. Sebagai guru, kita kena bantu juga sama-sama. Kita jangan anggap murid yang ada masalah disiplin ni semua teruk. Tak ada. Sebagai seorang guru, kita lah di sekolah ni, kita sebagai ibu bapa murid-murid di sekolah. Kalau di rumah, yelah dia orang dah ada ibu bapa dia. Tapi apabila berlaku di sekolah ni, kita adalah ibu bapa murid di sekolah. Jadi sebagai seorang ibu bapa murid di sekolah, kita kena pantau lah semua. Kita kena prihatin, kita kena jadi seorang yang bertanggungjawab. Dan sambil bertanggungjawab, tengok SOP kita betul tak. Kita tengok diri kita, kita pantau diri kita macam mana kat sekolah. Okay. Penutup Jasan, jelaslah bahawa isu etika dan perundangan dalam pendidikan bukanlah perkara kecil. Setiap tindakan guru boleh memberi kesan kepada murid, ibu bapa, sekolah dan profesion keguruan. Guru bukan saja bertanggungjawab menyampaikan ilmu, tetapi juga menjaga keselamatan, hak, emosi dan maruah murid. Sebagai guru pelatih, kefahaman tentang etika perundangan sangat penting kerana ia menjadi asas kepada perbentukan guru yang profesional. Terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Luqman. Kesimpulan lah, ini saya bersetujulah dengan rumusan moderator tu. Guru yang beretika bukan saja kerana ilmunya, tetapi juga kerana sikap amanahnya. Adil, prihatin dan bertanggungjawab menjaga murid. Sebagai seorang guru, setiap tindakan perlu dibuat dengan pertimbangan yang matang. Guru perlu sedar bahawa mereka membawa amanah besar dalam membentuk generasi masa depan. Guru juga perlu memahami etika dan perundangan bukan bertujuan menyusahkan guru, tetapi sebenarnya membantu melindungi guru, murid dan sekolah. Jika guru memahami etika dan mematuhi prosedur, tindakan guru akan menjadi lebih profesional dan selamat. Kesimpulan, etika dan perundangan perlu bergerak seiring. Sama. Guru yang baik bukan saja mengajar, tetapi juga melindungi. Kita anggap dia anak kita. Membimbing, kita bimbing dia dan membentuk murid dengan penuh bertanggungjawab. Ini adalah orang kata inspirasi kita. Kerjaya kita sendiri kena jaga. Dan bukan kadang-kadang ialah kita sendiri kena jaga. Bukan kita je, orang lain kena jaga juga. Semua ni dalam dewan yang besar ni, dalam orang kata live ni, dengar semua ni kan. Kita kena jaga kerjaya seorang guru. Biar masyarakat pandang tinggi baik baliklah kerjaya kita ni. Kita tak naklah kerjaya kita ni nanti orang pandang serong. Dengar baik-baik tu Tuan Moderator pun sama. Kita peganglah amanah bangsa kita, mendidik ni rakyat-rakyat semua ni, mendidik bangsa-bangsa kita supaya menjadi seorang yang orang kata berjaya di dalam dunia pada hari ini. Okey. Terima kasih Tuan Moderator. Semoga orang kata hari ini saya memberi talk hari ini senang difahami oleh semua. Dan benda ni adalah orang kata manfaat kepada semua yang dengar orang kata penceritaan saya pada hari ini. Sebab orang kata benda yang saya share ni adalah benda real yang berlaku di sekolah. Mungkin kepada guru-guru bakal seorang guru ni, benda ni kena alert. Nak zaman sekarang ni. Kalau zaman dulu tak alert tak apa. Zaman sekarang ni tak alert adalah cabaran kepada guru pada masa kini. Setiap kesalahan, walaupun contohnya saya balik, saya ada pergilah kelab ke apa, orang ambil gambar saya. Dah berlaku yang tak elok. Upload dalam Facebook. Dia kata, Cikgu Hasan pergi karaoke, pergi dandut, pergi kelab-kelab, masuk dalam internet. Dah masuk dalam internet, apa jadi pada kerjaya saya?
Dah orang selah kena-kena ada tindakan kat atas diri saya. Dan ini menyebabkan orang pandang serong kepada kerjaya kita. Pernah dengar tak dulu yang ada yang kena tangkap? Kita ingat tak yang dulu yang cikgu dan pegawai KPM yang kena tangkap disebabkan gay, berlaku di mana, di KL, saya tak silap saya. Kalau boleh kita sebagai seorang guru avoid lah benda-benda semua ni. Salah laku yang orang kata boleh elak, kita elakkan. Dan dalam sekolah pun kita kena jaga. Bukan yang cerita tadi di luar sekolah. Di dalam sekolah lagilah kena jaga. Kalau di luar sekolah lagilah. Di luar sekolah tu dah kena jaga, dalam sekolah lagilah. Nanti orang sue kat kita pula, susah. Kita ni orang kata memberi contoh kepada masyarakat. Jadi masyarakat ni semua pandang kita ni. Ni pergi mana ni? Ni pergi mana? Betul lah. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Semoga nasihat yang saya sampaikan membantu bakal-bakal guru pada masa akan datang supaya lebih berhemah. Okey. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam cakna daripada saya, IPG KKB. Akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panel kita Encik Hassan atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Semoga perbincangan podcast ini dapat memberi kesedaran kepada semua bakal guru tentang pentingnya etika dan perundangan dalam pendidikan. Sekian, terima kasih Encik Hassan.